Selamat datang ke Rompeng Vlog Fishing Channel. Sorry lah sebab lama tak ada konten. So sekarang baru nak start balik, baru ada semangat lah. Bateri aku tak apa-apa nak elok. GoPro ni dah lama kan, bateri dia dah payah jumpa kat kedai, kecuali online lah. So seperti tahun lepas, aku main siakap hari ni. Aku try cari siakap, tengok ada hasil ke tidak. So kita tengok lah hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jom, let's go. Alhamdulillah. Ni dia yang makan tadi. Kita ambil udang baru. Kalau tak berapa ekor dah tadi apalah rezeki. Salah aku juga, sangkut kat ekor je tadi. Ni aku sangkut dengan badan sekali. Dia ambil memang confirm ni, InsyaAllah. Duduk tak boleh guys kat sini. Lepas sikit tali. Tak sampai. Dia makan kat kayu tu tadi. Tu makan lah. Alhamdulillah, sangkut kat luar lagi guys. Asyik baik aku rembat guys. Tu dia sangkut. Duduk situ dulu, kita kejar lagi. Kecil je udang. Campak dekat sikit. Dia makan dekat situ guys. Alhamdulillah guys, lagi guys, Alhamdulillah, syukur. Dah 3 ekor guys dalam masa 10 minit aku ingat. Memang banyak guys kat situ. Kita pasang umpan lagi guys, pasang umpan lagi. Dia tengah banyak guys.
Cuma dia bawa lagi ke reba tu guys. Ada orang ke kat jeti tu? Tak ada. Lagi guys, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini kasar sikit guys. Oh, Alhamdulillah, makin kasar guys. Aduh guys. Padu guys. Wah, cabut sendiri. Tercakut lagi umpan. Makan. MG. Alhamdulillah. Kasar juga. Ya. Yeah. Yelah, tadi ni ambil jenis laju-laju ni. Dia belik, bye-bye lah. Okay guys, hari pun dah tengah hari. Air pasang, jadi ikan pun dah tak nak makan. Air keruh lah, air keruh sebab laut gelora lagi. So bila masuk sungai, ombak pecah kat pantai kan, bila masuk sungai dia keruh air sungai. Jadi air sungai ni cuma jernih waktu surut nak kecil je. Surut hampir-hampir berhenti. Kepada yang bertanya kepada kenapa aku mancing sekejap sangat, sebab aku tengok air guys. Kalau korang nak tahu, memang aku mancing aku tengok air. Aku mancing waktu air surut habis je. Surut, lepas tu air dah gerak naik, aku balik. Macam tu. Sebab waktu tu je yang ikan siakap kat sini makan. Kat tempat lain aku tak tahu lah kan. So kita tengok lah hasil dia. Hasil untuk pagi ni, aku main tadi daripada pukul 9 sampai sekarang pukul 11. Alhamdulillah ada lauk. Allah. Ini dia hasil pagi. 4 siakap putih, seekor siakap merah. Saiz-saiz lauk lah guys. Semua boleh makan lah. Alhamdulillah, syukur. Penuh gari aku. Gari aku ada 5. Penuh. Tu dia. 2 kilo ada kot semua ni. Berat juga. So kita masuk dalam bekas ni dan tutup dan balik. Itu dia.
Alhamdulillah. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe dan share. Lempeng Vlog Fishing terbaik. Mantap. Assalamualaikum.